Dan kalau ikut rekod kita, untuk tahun ini kita dah pun ambil tindakan ke atas 347 majikan. Melibatkan jumlah kompaun lebih daripada hampir 6 juta. Hampir 6 juta kompaun kita dah pun kompaun majikan-majikan ini. Dan kalau tahun lepas 2025 1939 majikan kita ambil tindakan. Dengan jumlah kompaun 36 juta lebih. So satu jumlah kompaun yang agak besar kalau kita lihat. Dan kalau ini juga selain daripada yang kita tuduh dah bawa ke mahkamah dan sebagainya, di mahkamah pun kalau ikut rekod kita tahun ni, denda yang dikenakan dah lebih daripada 1 juta yang dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. Dan untuk tahun lepas lebih daripada 10 juta. So ini satu orang kata rekod yang menunjukkan kita memberi perhatian yang serius untuk kita ambil tindakan kepada majikan-majikan yang degil ini.